jom. Mari kita belajar bina ayat dengan mudah. Mari kita gunakan salam smart sentence hanya. Jom. Okey semua, buka buku tulis. Bina ayat sekarang. Fayat, bina ayat ke depan. Saya tak reti. Dari hari ini kita nak belajar salam smart sentence. Jadi sebelum awak nak belajar, awak nak main salam smart sentence, awak kena buat modul dulu sebab cikgu nak tengok awak sama tak macam Fayat, tak reti buat ayat. Boleh ke tak? Boleh. Sepanjang 10 minggu saya menjalani praktikum sebagai guru Bahasa Melayu kelas 4 Orkid, saya dapati ada satu isu yang agak ketara dalam kalangan murid, iaitu mereka tidak dapat membina ayat yang lengkap dan gramatis. Apabila saya meminta mereka membina ayat yang dihasilkan sering tidak jelas dan kurang tepat dari segi tata bahasa. Saya juga dapati ayat yang dibina oleh murid tidak tersusun dengan baik dan kurang bermakna sehingga menyukarkan pembaca memahami mesej yang ingin disampaikan. Jadi secara tidak langsung ia memberi kesan kepada kemahiran menulis murid kerana mereka sukar menghasilkan penulisan yang koheren, teratur dan menepati kehendak soalan. Jadi oleh itu, isu ini perlu diberi perhatian dan diatasi melalui pendekatan pengajaran yang lebih efektif dan menarik, iaitu dengan penghasilan salam smart sentence. Ini diinspirasikan daripada tapak tangan di mana setiap jari mewakili huruf salam untuk membantu murid memahami struktur ayat dengan lebih mudah dan sistematik. Inovasi ini menggunakan velcro tape supaya murid boleh menyusun perkataan secara interaktif dan menyeronokkan. Selain itu, saya turut menyediakan kaset lagu khas bagi membantu murid mengingat kata kerja dengan lebih mudah. Tambahan pula, papan putih mini turut disediakan bagi membantu murid terus menulis ayat mereka di papan tersebut. Inovasi ini berpotensi dikomersialkan sebagai kit pembelajaran lengkap yang menarik dan mesra pengguna kerana mempunyai elemen pendidikan abad ke-21 seperti teknologi maklumat dan komunikasi, iaitu slide kata nama dan lagu kata kerja. Cara penggunaan salam smart sentence bermula apabila murid mengambil kad pada cawan dan menampal pada pecahan huruf salam dengan betul. Kemudian, murid menulis perkataan yang mewakili gambar tersebut dan membina ayat dengan lengkap. Bagi murid pemulihan yang memerlukan bimbingan, boleh membaca pada buku poket kata nama dan mendengar lagu kata kerja secara fizikal maupun dalam talian. Inovasi ini turut memudahkan guru di dalam kelas kerana mempunyai inovasi insan terpilih, iaitu panggilan nama murid secara rawak dan tugasan. Akhir sekali, inovasi ini turut dilengkapi dengan sudut komen sebagai penambahbaikan pada masa akan datang. Selepas seminggu sesi uji kaji dan pemerhatian terhadap kelas 4 Orkid menggunakan modul dan kit salam smart sentence ini, saya mendapati bahawa murid telah berjaya membina ayat yang lebih lengkap, tersusun dan gramatis berbanding daripada sebelum penggunaan modul dan kit ini. Pelibatan murid juga lebih aktif dan berkeyakinan dalam membina ayat.
Hasil refleksi dan penambahbaikan terhadap projek inovasi ini, saya mendapati bahawa Salam Smart Sentence perlu diperkukuh dengan latihan dalam talian yang interaktif bagi membolehkan murid terus belajar secara kendiri di rumah. Inovasi ini juga perlu diperluaskan kepada pembinaan ayat majmuk dan perenggan. Bukan sekadar membina ayat, tapi melahirkan penulis yang berkualiti.